Hati yang ada di dalam badanmu itulah yang dinamakan dengan mudghah, segumpal daging. Yang apabila ia baik, maka akan baiklah seluruh anggotamu, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh anggotamu. Tengok, jiwa kalau rosak, hati kalau rosak, qalbu rosak, ni raja dari sini ni, habis semua rosak. Ingat tu. Tak kira kita mengaji agama, kita belajar ilmu apa, hak ni rosak semua. Tapi kalau hak ni elok, semua elok. Semua elok. Dan kebersihannya itu hanyalah dicapai melalui al-muraqabah. Muraqabah yang boleh mencapai kehidupan jiwa, taqwa batin, dan juga hati yang bersih. Dicapai dengan apa? Muraqabah. Sentiasa rasa Allah lihat kita. Mengaji ni kena rasa apa? Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Aku mengaji bukan dengan diriku, mengaji dengan Allah. Apa maksud mengaji dengan Allah? Mengaji dengan bantuan Allah. Aku mengaji dengan kekuasaan Allah yang mengizinkanku. Ilmu Allah, bukan ilmuku. InsyaAllah barulah dipanggil pengajian ada jiwa. Hidup baru dia nak pada Allah. Hidup. Bukan catik-catik kita ngaji, kita balik, lepas tu kita jadi orang itu juga, kita tak ada perubahan jiwa. Tak mahu tu. Itu dipanggil semangat. Tapi kalau jiwa ni dia sendiri nak ubah. Ustaz tu kata kat dia, sikit lah, zikir jangan tinggal, dia puluh buat tu. Tapi kalau orang hanya semangat, ustaz tu buh kelebihan cerita fadilat apa, dia balik buat, esok dia tak buat dah. Dia tunggu ustaz tu bagi semangat pula, dia nak buat. Tapi orang ada jiwa, sekali tu cakap cukup, jalan. Sebab dia jiwa, dengan hati dia, dengan qalbu dia, kehendak dia. Macam tu. Orang yang ada jiwa ni 3-4 orang cukup dah untuk mengalahkan ribuan orang. Tapi orang yang ada semangat, mai pilih 3-4 ribu orang, hak tinggal 3 orang. Pergi sekat jalan 3,000 orang pergi sekat jalan, orang kata apa? Oi, sana orang semua hebat-hebat tu. Depa dengan senjata canggih apa semua, hampa pergi mati ni. Tu lah. Tak balik dengan 3 orang ni. Hanya beberapa orang boleh mengalahkan ribu orang dengan apa? Jiwa dan semangat yang suci, bersih, yang bergantungan dengan Tuhan, yang membuah kasih sayang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya.